Okey, kita sambung soalan 11 ya. 11 adalah hasil tanpa. Hasil tanpa, tapi untuk contoh ini adalah 2. Ada 2. Jadi jawapan yang kita dapat mestilah 2. Okey, bagaimana kita nak tambah untuk yang asas bukan 10? Sebelum ni kita belajar asas 10 kan? Sebagai contoh di sini. Katakan saya ambil 97 tambah 8. Kita dapat jawapan 15, 10 kan? Ini asas 10, tak ada masalah. Memang kita sebelum ni buat asas 10. Okey, cuba murid-murid lihat sini. Lihat sini, kat sini. 7 tambah 8, kita dapat 15. 15 ni kita sebenarnya pecah pada 10 tambah 5. Perasan tak? 10 ni sini, 5 sini. Kenapa pecah macam ni? Sebab dia asas 10, kita pecah 10 lah. Yang balance 5 tu akan kekal di sini. Okey, murid-murid jaga. Kalau asas 10, kita pecah 10 tanpa balance dia. Kalau 2, kita akan pecah 2 tanpa. Sebab ini adalah ikut asas. Ikut asas. Okey, sebagai contoh dia ni panjang Sebagai contoh saya buat di bawah. 1011101. Lepas tu 11101. Tengok sahabat Kalau sudah sampai 2, sini sampai 10 kan? Kalau sudah sampai 2, kita masuk 1 di depan. Dan kekalkan balance dia. Bagi dia di bawah. Okey, ini pun sama. Sini 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah sampai 2. Sudah penuh 2. Jadi kalau sudah sampai 2, kita masuk 1 di sini. Kita letak sifar. Sebab ini 2 kan? Okey, ini asas 10. Kita asingkan 10. Ini asas 2. Kita asingkan 2. Dapat tak caranya? Okey, saya sambung Sini 1 tanpa sifar tak ada apa. Sekali lagi sini. 1 tambah 1 dapat 2 kan? 2 kita asingkan. Balance dia letak di bawah. Sekarang ini 3 pula. 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3 kan? 3 kita pecah macam ni kan? Pecah macam ni. 2 tambah 1. 2 ni kalau sudah dapat 2, sini masuk 1. Ini adalah letak sini. Contoh macam ni lah. Kalau 5 ni letak di bawah. Okey, letak di bawah. Kalau 1 ni letak di bawah. Dapat tak? Nanti kita banyakkan latihan di bawah ya. Okey, 1 tambah 0 tambah 1. Dapat 2 kan? Macam ini juga kan? Jadi 2 ni kita masuk 1 di depan. Sifar di sini. Akhir sekali ini sama juga. 2 sifar. 2 sifar. 1 sifar. Ini jawapannya. 1 sifar. 1 sifar. 1 sifar. Sama kan? Jadi kita jangan lupa tulis nombor 2 di bawah. Okey ya? Ini untuk contoh. Untuk contoh sekarang kita lihat B. Kita lihat B ya. Jadi B dapat di bawah. Lima
5. Caranya, kalau sudah sampai 5, kalau sampai 5 atau penuh 5, kita akan pecah lah. Pecah 5 tambah apa? Tambah apa? Okey. Ini caranya. Okey, kita lihat di sini. 3, 2, 4, 2. 2, 2. 2, 2. 3, 4, 1. Ya, kemudian kita tambah seperti biasa dulu. 2 tambah 1 sama dengan 3. Dia kurang daripada 5 kan? Kurang dari 5, biar saja. Sambung saja. Tak payah buat apa-apa. Okay, sekarang kita lihat sini. 4 tambah 4 dapat 8 kan? 8 lebih daripada 5, kita pecah 5 tambah 3. Ini kita masuk di sini. Ini kita masuk di sini. Oke, kita sambung di sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, kita dapat 6. 6 sudah lebih daripada 5. Jadi, kita akan pecah 5 tambah 1. Nah, ini maksudnya di depan. Ini maksudnya di bawah. Oke, kita sambung ini ya. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Sama lah. Sama. Nah, jadi 5 dengan 1. 5 ni letak di depan. Belakang ni kita letak 1. Oke, sekarang last kali. Kita 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini kurang daripada 5. Tak ada apa-apa. Terus saja letak. Ini asas 5 base dia. Jadi jawapannya adalah 3, 1, 1, 3, 3, 5. Ini jawapan. Faham? Murid-murid boleh cuba soalan C. Ini ada 7. Soalan 7 ah. Nah, cuba murid-murid pause video dan buat latihan ini. Sudah cuba tak? Dah ya? Saya bagi jawapan di sini untuk C 4, 3, 0, 3, 6, 7. Dapat tak? Okay, murid-murid yang sudah dapat betul boleh skip bahagian ni. Kalau salah atau tak faham, sila tengok jalan kerja di sini. Jangan lupa tulis 7 di belakang kecil-kecil ya. 3, 3, 3, tak boleh. 3, 3, 3, 5, 4, 7. Ini jawapan. Okay, tengok saya buat. Kalau 7, dia mesti pecah 7 tambah apa? Kita jagalah. Ini self-reminder. Okay, self-reminder. 2 tambah 6, 2 tambah 4 dapat 6. Dia kurang daripada 7, tak ada apa-apa, terus letak saja. Untuk ini 10 kan? Dia sudah lebih daripada 10, lebih daripada 7, jadi 7, saya letak sini. 7 tambah 3, betul tak? Jadi 7 ni memang masuk 1 di depan, 3 ni turun ke bawah. Bisa sambung ya. Kita lihat ini. 1 tambah 3 tambah 3 adalah 7. Ada 7. Dia ngam-ngam 7 ah. Jadi kita tak ada nilai di sini. 1 sifar di sini. Sifar ya. Oke, dah. Kita sambung ah untuk yang ini. 1 tambah 6 tambah 3 sama dengan 10. 10 lebih daripada 7. Jadi 7 ini adalah depan 1, belakang yang 3 ni turun ke bawah. Last kali. Last kali ya. 1 tambah 3 dapat 4. 4 ya. Kurang daripada 7. Memang tak ada apa-apa.
turunkan jawapan saja. Ini jawapan lah. 7 Okey dah. Okay, kita cuba soalan di bawah. Okey, kita lihat soalan 12. Dia hasil tambah juga, tapi ini adalah cara lain. Tadi tu cara satu lah. Saya bagi dia cara satu. Bawah ni soalan yang sama tapi cara dua. Cara lain. Okay, cara ini dia tukar asas dulu, base dia ke 10. Lepas tu kita tambah seperti biasa. Lepas tu tukar balik ke asas 2. Ni langkah panjang sikit lah. Kalau kita sudah mahir macam tadi, kita terus tambah lagi cepat. Tapi cara ini kena belajar juga. Kadang-kadang soalan minta kita buat cara ini, kita kena ikut arahan lah. Okey ya. Jadi dia ni tambah seperti biasa, tapi kita tukar ini ya. Tukar macam mana tau? Macam tadi lah. Saya tunjuk di sini ya. 10, 10, 10, 10, 10. Ya, tak ada ruang. Okay, kita kena tukar asas 10. Darab 2. Kalau ini sudah pandai, tak payah tunjuk semua. Kita tulis jump step saja. Ini tambah. Ini sifar 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nampak kosong, boleh terus skip saja. Jadi nilainya, ini apa? Macam bahagian atas lah. 2 kuasa 5, 32. Ini skip dah. Ini 8. Ini skip dah. Ini 2. Ini skip dah. Jadi 42. Nampak tak? 42. Kita kena ada langkah tambahan inilah. Kalau kita ikut cara 2. Lepas tu ini pun sama juga, tukar asas 10. Base dia. Tambah seperti biasa. Yang kita belajar sebelum ni. Semasa kita sekolah rendah. Lepas tu tapak ini. Kita tukar balik asas 2. Bagi. Lepas tu kita baca, ambil jawapannya dari bawah ke atas. Inilah jawapannya. Langkah dia lagi panjang, tambahkan masih sikit lah. Boleh faham? Okay, kita lihat bahagian tolak ya. Bahagian tolak pun sama. Kita kena jaga asas dia. Kita lihat contoh pertama. Sebab ini asas 3. Nanti kalau 3 tak cukup kita akan pinjam lah. Kita pinjam. Tapi kalau pinjam kita dapat nilai 3 tau. Kita lihat contoh di sini. Sebelum ni kalau contoh 2, 3, 4 tolak 9, 8. Kita kalau asas 10 ni, kalau tak cukup kita pinjam di depan. Boleh tak? Kita pinjam di depan. Kita pinjam depan sudah kurang jadi 2. Tapi ini adalah 10 tambah 4 kan? Kenapa 10? Sebab dia pinjam 1 tambah 10 sebab di asas 10. Di asas 10. Pinjam kalau asasnya 3, kita dapat 3. Kalau pinjam asasnya 10, kita tambah 10. Boleh faham? Okay, jadi 14 tolak 8, kita dapat 6. Sekarang 2 ni tak cukup, kita pinjam di depan. Dapat 1. Tapi ini kita dapat 10 tambah 2. 12 lah kan? 12. Sebab ini asas diikut. Jangan lupa ikutlah. Jadi 12. 12 tolak 9. Dapat 3. Ini turun ke bawah. Ini jawapan untuk asas 10. Kita balik ke contoh di sini. Contoh 201 113
Asas 3 jaga. Okey, 1 tolak 1 memang sifar lah. Tak ada apa-apa. Nampak tak? Tak ada apa-apa. Okey, kalau nombor depan, dah cukup kena pinjam kan? Pinjam, dia jadi 1. Ini dapat 3. 3 tolak 1 dapat 2. Nampak tak? Saya teruskan ya. Ini 1 tak ada apa-apa, salin saja. 1, 2 sifar. 1, 2 sifar asas 3. Jangan lupa tulis. Boleh tak? Nah, kita cuba buat satu lagi contoh ya. Katakan saya tunjuk B ya. Kalau B, asas dia 8 kan, base dia. Murid-murid kalau nak boleh cuba buat pause video dan buat lah. Tapi sekarang saya tunjuk, jangan kerja. 7, 5, 6, 6, 3, 3, 4, 2, 1, 7. Ini adalah asas 8. Jadi nanti kalau pinjam, dia dapat nilai 8. Jaga mesti mau sama. Okey, di sini kita tolak 3 tak cukup kena pinjam. Ini jadi 5. Ini jadi 8 tambah 3. 8 tambah 3 adalah 11. 11 tolak 7 adalah 4. Ada 4. Okey ya? Bisa sambung? Ini. 5 tolak 1, 4 lah. Tak ada apa-apa. Okey, sekarang 6 tolak 2, 4. Tak ada apa-apa. Cuma yang pinjam saja ada masalah. Kita kena jaga. 5 tolak 4 tambah 1 lah. Ini pun sama. Jadi jawapannya adalah 4, 1, 4, 4, 4. Asas base dia 8. Okey. Murid-murid kalau faham sikit-sikit dah, boleh cuba jawab soalan ini. Sila pause video. Okey, dah cuba? Apakah jawapannya? Jawapannya adalah 1000315. Murid-murid yang dapat betul boleh skip bahagian ini. Kalau kurang faham atau salah, sila ambil perhatian. Tengok jangan kerja saya. Ini satu. Okey, tolak. Kalau besar, sini kecil tak ada masalah. Terus saja tolak. Ini ada masalah. Kita kena pinjam. Pinjam ini jadi 2. Ini jadi 5 tambah 1. Maksudnya 6 lah. 6 tolak 3, 3. Okey, saya sambung 2 tolak 2, tak ada apa-apa. Kosong, ini kosong, ini kosong. Sebab sama, mesti kosong. Ini besar. 4 tolak 3 memang 1 saja. Ini jawapan. Okey. Kita sambung. Okay, ini tolak pun sama. Kalau 2, dia guna cara 2. Tadi tu cara 1 . Ini cara 1 . Okay, jadi kalau cara 2 ni langkah dia lebih panjang dan kita terpaksa belajar juga. Dia ni tukar 2 asas dia ke 10.
tukar balik 2. Nampak tak? Step dia panjang sikit lah. Jadi, cara untuk tukar asas 10 memang sama macam di atas lah. Nah, cara untuk tukar kedua asas dia juga sama dengan di atas. Okay, ini sebenarnya ulang saja. Kita lihat bahagian selesaikan masalah, solve the problem. Kita lihat A ya. Cuba murid-murid baca soalan sendiri. Dia tanya, siapa Fauzi dengan Maria yang lebih tinggi, highest mark. Jadi kita tak boleh banding kalau asas tak sama. Kita kena samakan dulu. Okey. Jadi kita tukar kedua-duanya ke asas 10. Ada 2 orang kan? Dia ni 1000112. Kalau dapat kosong kita boleh skip. Kita masukkan nilai saja 111 darab asas 2. Kuasa berapa kita lihat? Ini kuasa sifar 1, 2, 3, 4, 5. Kuasa power dia. Jadi sifar 1 5 dah kita boleh buat kiraan dah. Tiga puluh dua, 1. Okay, sekarang saya sambung. Sekarang maka siapa? Maka Maria. Lupa. Okay, kalau Maria dia ni asas base 5. Jaga kalau sifar ni kita boleh skip. Kalau kita terlupa skip pun tak apa. Jawapannya sama saja. Jadi kita ambil ini. Darab base 5 darab 5 lah. Apakah kuasa dia? Power dia. Ini sifar, ini 1, ini 2. Nampak tak? Sifar kita skip kan? Jadi ini 1, ini 2. Kita terus buat jawapan lebih cepat. Jadi di sini kita tekan kalkulator 25 darab 3 dapat 75 tambah 5. Betul tak? Jadi 80 kita dapat. Ini asas 10. Murid-murid cuba bandingkan. Ini dengan ini. Siapa yang lebih tinggi maka highest score, highest marks? Maria. Betul tak? Maria. Jadi kita jawab lah. Kita jawab ini. Tak boleh biar jawapan 3 di sini ya. Dia kena jawab. Murid-murid saya tak buat lah. Saya tak salin lah. Tengah saja jawapannya. Maria mendapat markah yang lebih tinggi. Maria. Ya. Maria. Okay. Maria scored higher marks. Caranya kiraan di sini ya. Boleh faham? Dan sekarang kita cuba buat soalan B. Murid-murid boleh cuba buat soalan B dan pause video sekarang. Ada cuba tak? Kita tak buat. Dah baca soalan betul-betul ya. Di sini dia ada 2 nombor.
Beza dia. Different. Dua nombor Dua nombor ialah nombor pertanda, prime number. Bezanya different adalah ini. Lagi dia ada satu ayat lagi. Hasil tambah, the sum, adalah, bagi dua nombor ini adalah ini. Tapi di sini kita tak dapat nampak nombor pertanda. Betul tak? Prime number sebab dia asas 2. Jadi cara step pertama kita buat ialah tukar asas ke 10 dulu. Base dia 10. Kita tukar dulu untuk yang ini. Okay, beza dulu Jadi untuk 10, 2, apakah nilai kalau asas 10? Sifat sebenarnya boleh skip lah. Boleh skip Okay, ini asas 2, darab 2. Ini adalah kuasa dia atas sifat ini 1. Sifat 1. Ini dapat apa? Ini dapat 2, ini dapat sifat. Sebab sifat. Okay, sekarang untuk bahagian ini pula. 110,002 adalah, saya skip supaya kita jimat masa. Saya ambil terus untuk 1 dengan 1 saja. Darab 2 sebab dia base kuasa dia 2. Base asas dia 2. Okay, kita lihat power dia, kuasa dia. 0, 1, 2, 3, 4. 3 dengan 4 3 dengan 4. Jadi tekan kalkulator 2 kuasa 4. 2 kuasa 3. Power dia. Jadi 24 Okay, sekarang kita tahu ini adalah beza. Ini 10 Ini adalah beza different. Ini adalah hasil tambah. Okay, sekarang kita nak cari. Dua nombor pertanda yang mungkin. Find the two possible prime number. Kita tahu tak apa nombor dia? Tak tahu kan? Tak tahu, kita letak unknown X. Nak letak Y boleh, nak letak A boleh, B boleh. Jadi di sini kita letak katakan ini adalah prime number kan, nombor pertanda. Salah satu nombor ialah X, dia tak tahu kan. Jadi kalau bahasa Inggeris, let one of the number is X. Ya dah. Jadi kita bersambung di sini. Kita tahu dua nombor tu kalau beza ialah sekejap, tak nampak dah. Kalau beza ialah 2, different dia. Kalau hasil tambah sum dia 24, kita ambil X kan? X kita sekarang boleh buat kira X hasil tambah mana sini hasil tambah dua nombor tu satu lagi ialah apa? Ialah 2 lah. Kenapa 2 murid-murid? Sebab dia bezanya adalah 2, jadi satu lagi nombor mesti beza 2 lah.
Okay, di sini ada kaitan. Okay, di sini hasil tambah berapa? 24. Okay, jadi X tambah 2, kita sudah boleh buat seperti biasa dah. 2X sama dengan X sama dengan 22 bahagi 2 sama dengan 11. Kiraan boleh kan? Ini tingkatan 1 sudah belajar. Okay, lepas tu, salah satu nombor dapat yang kita dapat ialah 11. Satu lagi apa? Tambah 2 kan? 11 tambah 2, 13 lah. Jadi kita boleh jawab 11 dan 13. Ini jawaban. Ini jawaban. Berapa anak? Kita cuba satu lagi soalan ya, murid-murid. Iya. Okay, cuba baca soalan dahulu. Okey, di sini dia kata password lah. Password dia ialah ini dalam asas base 2. Okey, sekarang kita kena tukar asas 8. Okey ya, tukar ini ya. Jadi lepas tukar kita ada 4 digit. Apakah 4 digit ini? Soalannya. Okey, murid-murid boleh cuba pause video dan selesaikan masalah ni. Cuba buat ya. Okey, sekarang murid-murid sudah dapat jawapan ke belum? Kalau yang sudah dapat jawapan, jawapannya adalah 6, 2, 3, 5, 8. Kalau sudah betul, baguslah. Okey, boleh skip lah. Kalau kurang faham atau tak boleh buat, sila tengok jalan kerja saya sekarang. Sekarang saya nak tukar asas ni ke ini dahulu. Jadi, saya ada dua cara lah. Cara yang pertama, ialah kita tukar asas 2 ke 10, lepas tu ke 8. Cara yang kedua ialah kita boleh tukar terus ke 8. Dua-duanya boleh dapat jawapan sama. Okay, kalau saya selesaikan cara ini ya. Cara ini adalah lebih pendek. Tapi kena ingat jalan kerja lah. Jalan kerja dia lain sikit ya. Okay, kita diminta buat jadual dulu. Jadual. Yang ni adalah asas 2. Asas 2. Jadi, kita kena tukar. Jangan saya tulis tajuk dulu lah. Nilai tempat. Place value. Nilai digit. Digit value. Semua ni kena tulis semasa exam ya. Kalau boleh lah. Asas 8. Base 8. Okay, di sini step pertama kita salin dahulu soalannya. Ialah ini ya. Saya asingkan dulu. Rapat sangat tak nampak. Okay. Ini. Okay, ini soalannya. Asas 2. Asas 2. Kalau nak tukar asas 8. 3 digit dapat 1 digit. Ingat tak? 3 digit dapat 1 digit. Okay, sebab dia asas 2. Jadi semuanya adalah dalam 2. Sini ada sub. Ada sub kolom. Laju dia. Ini semua buat dalam buat garisan lulus dengan pembaris ya, murid-murid. Ini 2. Semuanya sama. Saya tunjuk jalan kerja yang lengkap. Murid-murid boleh salin kalau kurang faham ya. Lepas tu, jangan lupa ini mesti mula dari sifar 1, 2.
Lepas tu kita dapatkan nilai value dia digit 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Okay, sekarang lihat sini murid-murid. Ini sifar kan? Sifar memang tak dapat value lah. Sebab sifar taraf apa pun dapat dengan sifar. Jadi sebenarnya ini kita tak payah buat ya. Jadi yang perlu buat ialah satu-satu. 1 darab 4 dapat 4. 1 darab 2, 2, kita dapat 6. Okay, yang ni, sifar satu lagi ya, tak payah buat ya. Kemudian, yang tengah-tengah ni, 1 darab 2, 1 darab 2 dapat 2. Okay, 2 memang 2 lah. Okay, ini 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. 1 darab 4, 4. 1 darab 1, 1. Okay, jadi sudah jelas. Kita dapat 4 digit kan? Ini 4, 2, 1, 2, 3, 4, 4 digit ya. Jadi 4 digit ini adalah 6, 2, 3, 5, asas 8, ini jawapan. Boleh faham? Okay, itu saja untuk kelas hari ini. Murid-murid, terima kasih. Bye-bye.